Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lukiana binti Rashidi dari unit BM1 Kumpulan 3 akan menerangkan aktiviti 3 iaitu pengulangan suku kata. Dalam aktiviti ini, guru akan memulakan sesi dengan memperkenalkan konsep pengulangan bunyi suku kata kepada murid secara jelas. Guru akan menggunakan kad perkataan yang mengandungi suku kata tertentu dan meminta murid untuk menyebut perkataan tersebut secara perlahan. Selepas itu, murid diarahkan untuk mengulang bunyi suku kata yang sama beberapa kali bagi melatih kefasihan dan juga ketepatan sebutan. Selepas itu, mereka akan cuba meniru bunyi yang didemonstrasikan oleh guru walaupun ada sesetengah murid yang memerlukan bimbingan tambahan untuk menyebut dengan tepat. Guru perlu sentiasa memberi pujian bagi usaha murid dan juga membetulkan sebutan dengan cara yang lembut dan mesra bagi memastikan murid tidak berasa malu ataupun berputus asa. Jadi, dari sini kita dapat lihat pendekatan ini bukan sahaja membantu murid mengenal pola bunyi dengan lebih baik, tetapi juga dapat meningkatkan keyakinan mereka dalam membaca dan juga menyebut. Sekian, terima kasih.